Halo. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang ke channel Nain Joker. Okey, Alhamdulillah. Untuk hari yang kedua, trip pertama di Seoul, Korea, kita pergi ke tempat yang viral, geng. Museum bersejarah. Museum bersejarah. Museum dia asalnya dulu istana zaman destinasi Joseon. Joseon, istana dia lah, peninggalan dia. Destinasi Joseon yang terakhir pada tahun 1395. Tahun 1395. Inilah kalau tengok ni tempat yang viral di Seoul, Korea ni. Seni bina Korea lah. Macam tengok apa cerita-cerita Korea petang-petang tu, malam-malam tu. Okey, masuk yang dalam ni. Tengok luas, geng, luas. Macam stadium pada bola. Kita masuk dalam tu. Tengok tu guide dah tinggal kita dah. Okey. Luar tadi peluah, dalam peluah. Kalau tengok kat luar tadi, satu stadium pada bola sepak. Kat dalam ni pun satu lagi, maknanya dua. Tengok kayu-kayu. Ni kalau datang sini nak sewa handuk pun boleh. Sewa handuk. Yelah, duduk situ lah. Ni sesi foto. Sebelum foto kita ni dulu, recording dulu. Okay, museum ni dia istana terakhir untuk destinasi yang terakhir pemerintahan. Ni seni bina dia ni. Sejuk, geng. Besar. Tapi memang menarik lah. Tengok tiang seri dia tu. Okay, kalau kita tengok ni seni bina istana Kesultanan atau Raja Destinasi Joseon lah. Yang terakhir maksudnya last kesultanan dia tu. Joseon punya empire. Tapi seni bina dia masih utuh lagi, masih guguh lagi. Tengok kayu dia ni. Tak makan usia. Dia luas, guys, luas. Nampak macam kecil tapi luas. Tengok dalam ni. Tapi saya heran ni, batu ni sampai dulu ke sampai baru ni? Tersegar, udara sejuk. Okey, ni trip pertama. Okey, hari yang kedua kita melawat museum, atau kalau dulu istana lah. Istana destinasi Joseon. Joseon punya. Okey, ni balai atas istana dia ni. Balai atas istana dia. Maksudnya soldier dia beratur kat bawah tu. Kat bawah tu. Lepas tu yang marhain tu belakang tu lagi. Gitulah. Tapi view dulu tu tak ada lah bangunan tu. Maksudnya Joseon tu duduk dalam ni. Ni dalam istana dalam ni. Kita tengok. Ni seni bina dalam dia. Masih gagah lagi. Tu dia punya Joseon punya singgahsana dia tu.
Jason. Okey, dia luas lagi. Nanti kita pergi belah sana pula. Sebelah sana pula. Okey, kalau tengok view gunung belakang tu, nama dia Inuan. Inuan Mountain. Kalau tengok jenis pokok apa, berdaun macam ni lah, daun dia mesti gugur semua. Kalau jenis pokok ru ni memang tahan lama. Jenis ru yang kat pantai ni, memang dia survivor dia memang A lah. Kalau yang ni tengok, ni tinggal ranting, tapi hidup ni kan, dia hidup balik ni. Kalau rumput dah memang macam kena round up lah. Kena racun kopi O geng. Kita tengok sungai dia. Ni tasik dia tu. Dia tu, kalau boleh tengok tu ais tu geng. Nampak ais tu? Ui, ais kuy. Cantik lah. Memang luas dia punya istana ni. Dia dah times up lah. 10 lah. Kita pergi keluar lah. Kalau jalan tu jauh lagi tu. Sampai apa, ujung sana tu. Tak ada apa pun, dia hanya keliling tasik ni. Singgah sana dia tadi kat sana. Meluas lah. Jom, kita tengok tasik dia ni. Raya semua. Okay, ni dia sewa handuk ni. Okay, makan nak habis lah kita punya pusing-pusing ni. Okay, maka habislah kita punya pusing-pusing dalam istana Destin Nang. Saya tinggal istana ya. Dia punya ni dah tak ada dah. Okay, maksudnya kami tu, untuk trip saya tu, saya lah bas yang pertama parking tadi. Maksudnya awal-awal pagi kami dah turun dah. Kami dah keluar dah. Okay, habislah kita punya bas. Tak nak gerak lah. Masa kami sampai tadi pukul 8 lebih. Ni dah pukul tu tengok 10 lebih, 10.20 lah. Ni berpusu-pusu dah orang start masuk ni. Dah start masuk berpusu-pusu dah. Macam-macam negara datang. Macam-macam negara, macam-macam manusia. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ni lah. Momen simpan dekat YouTube bersama keluarga. Estate Asyik Jatuh Laut. Jadi sini je lah bersama Alba Travel by Naim Joker. Jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya channel Naim Joker. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.